Kalau korang ada tong air camping macam ni, susah tau kalau korang letak dekat tanah macam ni. Nanti nak basuh tangan macam ni, dia susah. Korang kena invest dekat bangku camping yang ni. Bangku ni ngam-ngam ketinggian dia untuk korang letak tong air macam ni. Bila letak macam ni, baru mudah untuk basuh tangan, basuh sayur. Nak guna air ni untuk masak semua. Pusing je macam ni, boleh terus guna air ni. Material pula engine waterproof, material plastik. Jadi korang jangan risau kalau air terpecik macam ni, dia tak akan rosak. Dia kalis air, material plastik yang lasak. Dua set ni memang sangat ngam untuk korang pair kan. Bila nanti camping, mudah untuk korang guna. Tong air ni yang jenis 12 liter tau. Dia boleh isi air banyak. Korang isi sekali, boleh pakai banyak kali tau. Jadi kalau korang ada tong ni, tak payah nak ulang alik sungai untuk isi air. Isi je sekali, boleh pakai banyak kali. Lagi-lagi kalau korang camping dengan anak kecil, korang kena standby air macam ni. Nanti mu nak basuh tangan semua mudah. Korang boleh adjust dia punya pilih ni, nak air kecil boleh, nak air kuat pun boleh. Tong ni dia ada dua tempat macam ni untuk pegang. Kalau korang nak bawa untuk transportation, nak bawa pergi camping, korang kena letak tong macam ni. Barulah dua tempat akses air keluar ni, airnya tak keluar. Kalau korang nak letak untuk guna, letak je berdiri macam ni. Yang ni saya dah isi air bersih tau. Jadi saya boleh terus guna air ni untuk masak. Tak payah nak standby air lain. Tong ni korang boleh isi air yang dah filter. Sebab tong ni material dari jenis food grade. Jadi kalau korang kaki camping, wajib invest dekat dua barang macam ni. Nanti nak camping baru shop. Tong dengan bangku ni korang boleh check dekat link video. Korang kena grab sekarang guys kalau korang nak. Sebab warna hitam macam ni dia premium. Selalu habis stok.